Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Skeso Podcast. Saya Umu, moderator bagi podcast khas sepenelawatan penanda arasan ke SK Sultan Omar. Hari ini, bersama saya, dua orang tetamu istimewa, iaitu Puan Suhaini binti Syahid Abdullah, Guru Besar SK Delong, dan Puan Rosnadia binti Abdul Wahab, Guru Besar SK Nintang. Terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Sebagai pembuka bicara, saya ingin bertanya secara umum kepada Puan Suhaini. Pada pandangan Puan, apakah kepentingan penggunaan teknologi digital dalam pendidikan masa kini? Terima kasih atas soalan awak. Pada pandangan saya, penggunaan teknologi sekarang ni adalah sangat penting kerana dia selari dengan perkembangan dunia sekarang yang mana semakin berasaskan teknologi. Dan murid-murid hari ini pun memang lebih terdedah kepada generasi yang baru ni, generasi digital, yang mana pendekatan pembelajaran mereka pun perlu lebih dekat lah supaya mereka boleh berfikir dan belajar. Dengan adanya teknologi ni, PDPC akan menjadi lebih interaktif dan ia tidak akan lebih bergantung kepada cara tradisional. Dan selain itu, teknologi digital juga boleh membuka ruang pembelajaran murid secara kendiri, yang mana murid boleh meneroka ilmu di luar bilik darjah, mengakses pelbagai sumber serta belajar mengikut kemampuan mereka. Dan yang paling penting, penggunaan teknologi ini dapat membantu membina kemahiran abad ke-21 yang mana melahirkan pemikiran yang kreatif, ada kreativiti yang tersendiri dan berkomunikasi dan berkolaborasi di antara murid dengan lebih jelas. Itulah pada pandangan saya. Saya tertarik dengan jawapan Puan. Jelaslah, di sini teknologi memainkan peranan besar dalam menarik minat murid. Okey, seterusnya soalan kedua saya berkaitan dengan pelibatan murid. Sejauh mana teknologi digital dapat membantu tingkatkan pelibatan murid dalam bilik darjah? Okey, baik. Teknologi digital ni sebenarnya boleh membuka ruang kepada murid supaya murid memberikan tindak balas dalam kelas dengan lebih aktif lah, kerana dengan menggunakan teknologi digital mereka akan lebih rasa tertarik serta mereka akan lebih aktif lah kerana program dan juga apps-apps yang ada sekarang yang banyak boleh menarik minat murid lah. Dan sebagai contoh, kalau menggunakan yang video-video atraktif tu, kita boleh gunakan juga kuis-kuis digital dan sebagainya dalam PDPC kita. Dan kandungan pembelajaran yang semakin hari kita boleh upgrade, boleh memberikan manfaat yang lebih lah kepada murid-murid. Dan selain itu juga bagi saya teknologi ini juga boleh membolehkan murid menghasilkan hasil kerja mereka dengan menggunakan digital, pembentangan secara digital, projek multimedia dan juga reka bentuk yang menggunakan teknologi 3D dan sebagainya. Dan saya rasa apabila murid dah berminat dengan teknologi digital ni, dia akan lebih aktif lah dalam kelas. Betul tu Puan, pembelajaran akan jadi lebih aktif dan lebih menyeronokkan. Okey, sekarang kita beralih kepada Puan Rosnadia pula. Kita sedia maklum, dunia sekarang dunia digital. Soalan saya, apakah cabaran utama dalam melaksanakan pembelajaran digital di sekolah dan bagaimana ia boleh diatasi? Okey, terima kasih kepada adik Ummu Khairul Fatimah. Okey. Dalam pembelajaran digital ni, cabaran tu memang banyaklah. Tapi kita perlu kecilkan skop supaya kita dapat mengenal pasti cara mengatasi tu. Kalau kita nak selesaikan semua dalam satu masa ni, mungkin
tercabar dan mungkin akan menguji kemampuan kita lah. Antara cabaran utama dari segi kemudahan dan akses kepada teknologi, termasuk peranti dan capaian internet yang tak stabil. Oleh itu, selain itu, tahap kemahiran guru memang penting dalam kita mengendalikan teknologi juga berbeza-beza. Okay, yang mungkin memberi kesan kepada keberkesanan PDPC digital, sebab dalam konsep kita nak mengetengahkan pembelajaran digital ni, keberkesanan PDPC digital tu memang penting lah. Okey, kalau ikut kiranya cabaran tu kiranya ada cabaran yang tahap sederhana, rendah dan tinggi. Okey, kalau di peringkat sekolah ni biasanya ketiga-tiga cabaran tersebut biasa diatasi oleh sistem sekolah lah. Jadi namun begitu cabarannya boleh diatasi melalui usaha berterusan seperti menyediakan latihan dan bimbingan kepada cikgu melalui in-house training. Yang penting memperkasakan PLC lah di sekolah. Okey, yang biasa sekolah kita sekolah mana-mana pun di seluruh Malaysia ni akan mengenal pasti mana-mana individu atau cikgu atau mana-mana organisasi yang mahir berkenaan digitalan ni untuk datang memberi bengkel lah kepada cikgu. Okey, seterusnya kita buat perkongsian amalan terbaik antara rakan sejawat. Biasa kita guna buddy system. Sama ada masalah kepakaran dalam kalangan murid ataupun kalangan guru lah. Kalau dalam kalangan murid kita boleh buat bentuk buddy system murid dengan murid. Kalau masalah dalam kalangan guru kita buat buddy system antara guru dan guru. Kita bimbing lah. Dan seterusnya serta sokongan daripada pihak pentadbiran sekolah. Tapi yang penting kalau penelitian ni biasanya kalau kita tengok sekarang ni memerlukan kos yang tinggi. Jadi bukan sahaja sokongan daripada pihak pentadbiran sekolah tapi perlu juga sokongan daripada pihak luar, PIBG terutamanya dan seterusnya organisasi yang berkaitan dengan pendigitalan. Okey, selain itu pendekatan secara peringkat juga penting di mana sekolah perlu mula dengan teknologi yang mudah. Teknologi yang mudah sahaja seperti D5, manfaatkan D5 dan juga Google Classroom sebelum beralih kepada yang lebih kompleks. Dengan komitmen semua pihak, cabaran ini sebenarnya boleh jadikan peluang lah untuk penambahbaikan ke arah pendigitalan di sekolah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Puan. Cabaran itu memang wujud dan boleh diatasi dengan usaha bersama-sama. Sebagai penutup perbincangan kita, saya ingin bertanya tentang masa depan. Apakah harapan Puan terhadap perkembangan pendidikan digital di sekolah rendah pada masa akan datang? Terima kasih. Harapan saya lah sebagai guru besar, okey, dan juga wakil daripada guru-guru di sekolah saya sendiri, harapanlah kami terhadap pendidikan digital di sekolah, terutamanya di sekolah rendah adalah sangat besar. Saya berharap penggunaan teknologi dalam pendidikan akan terus diperkasa dan menjadi sebahagian daripada amalan biasa dalam PDPC. Di samping itu dalam kalangan guru juga dan juga murid perlu diterapkan rasa minat. Macam mana rasa minat terhadap pendigitalan. Dan manfaatnya terus kepada murid lah. Saya juga berharap agar semua murid tanpa mengira latar belakang dapat menikmati akses kepada pembelajaran digital yang berkualiti. Jadi ini perlukan sokongan daripada pihak pentadbiran sekolah, PIBG, organisasi luar dan juga PPD, JPN, terus menyokong pihak sekolah lah bagi merealisasikan akses ke arah pembelajaran digital. Ini penting supaya tiada murid yang ketinggalan dalam arus perkembangan teknologi. Sebab kita terutamanya di kawasan luar bandar memang ada akan tercicir dan juga ketinggalan berkenaan dengan pendigitalan. Selain itu saya berharap guru akan terus diberi sokongan dan latihan supaya mereka lebih yakin dan kreatif dalam mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran mereka. Akhir sekali saya berharap pendidikan digital bukan sekadar penggunaan alat teknologi tetapi benar-benar memberi impak kepada cara murid berfikir, cara guru mengajar, cara cikgu menyampaikan ilmu, menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran masa depan dengan lebih yakin ke arah kecemerlangan murid kita selamanya. Terima kasih. InsyaAllah, semoga harapan itu dapat direalisasikan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Suhaini
dan Puan Rosnadia atas perkongsian yang sangat bermakna. Ingat, setiap langkah kecil hari ini adalah kejayaan besar untuk esok. InsyaAllah. Semoga perkongsian hari ini memberi sinar dan inspirasi kepada kita semua dalam memperkasakan pendidikan digital. Saya Umu dan jangan lupa follow podcast kami di MySo TV channel. Terima kasih dan jumpa lagi.